Tali merupakan peralatan yang penting dan mustahak dalam perkhidmatan pertahanan awam bagi menyelamatkan mangsa dan harta benda. Terdapat 3 jenis tali utama yang patut kita ketahui. Jenis tali yang pertama adalah tali fiber asli, yang kedua adalah tali fiber tiruan, dan yang ketiga adalah tali Daiwan. Cara penyimpanan tali, yang pertama, tali mestilah diletakkan di dalam beg supaya tidak mudah rosak. Yang kedua, tali mestilah tidak mudah terdedah kepada cahaya matahari ataupun bahan kimia ataupun haba. Yang ketiga, tali mestilah diletakkan di atas kawasan yang kering dan tidak lembab. Dan yang terakhir, tali perlu diberikan nombor dan tarikh penggunaannya. Simpul mati digunakan sebagai ikatan sementara di hujung tali agar tali tidak terburai jika hujung tali itu pecah. Ia juga digunakan sebagai penahan supaya tali tidak tercabut dari blok takal. Manakala simpul lapan mempunyai kegunaan yang sama, ia lebih berguna kerana ikatannya mudah dibuka semula. Kegunaan bagi ikatan buku sila adalah untuk menyambung kedua tali yang sama saiz, terutamanya tali yang kering. Kegunaan bagi ikatan cebul kerusi pula ialah sebagai buaian untuk menarik dan menurunkan mangsa di tempat yang tinggi. Ia juga memberi sokongan di bahagian dada dan kaki mangsa. Kegunaan untuk ikatan bunga geti adalah untuk menyambung dua jenis tali yang tidak sama saiz, tali licin ataupun tali yang basah. Ikatan tindih kasih ini digunakan sebagai ikatan tali pandu keselamatan. Ia juga digunakan untuk mengangkat mangsa yang terjatuh daripada bukit. Ikatan badak digunakan untuk menaik dan menurunkan barang-barang yang berada di tempat tinggi. Simpul manuk merupakan asas bagi ikatan yang berada di tengah atau di hujung-hujung tali.